Doctor, when I was in UK, a doctor friend of mine pernah kata, if you are above 40, elok makan baby dose of aspirin untuk elakkan daripada serangan jantung ataupun stroke. Jawapan dia salah. Ubat cair darah adalah khusus kepada orang-orang yang pernah kena serangan jantung, yang pernah kena stroke. Sangat kurang kita bagi aspirin ni kepada orang yang tak pernah kena serangan jantung atau tak pernah kena stroke. Kita panggil dia prevention. Nak elakkan penyakit yang tak pernah kena, nak elakkan daripada kena kali pertama. Itu namanya primary prevention. Kita dah buat kajian, kalau bagi ubat cair darah kepada orang-orang yang sihat, yang tak ada tinggi risiko untuk kena sakit jantung, risiko pendarahan tinggi dan manfaat rendah, jadi tak berbaloi. Terutama jadi kalangan wanita. Kalangan wanita yang tak ada masalah jantung, makan ubat aspirin kononnya nak kurangkan risiko sakit jantung, tetapi manfaat sangat kecil. Risiko pun kecil juga, jadi berbanding dengan dua-dua ni tak berbaloi. It is not recommended, especially for female. Kadang-kadang kita nampak ada saluran darah tersumbat dekat jantung masa buat CT scan. Serius, orang tu isap ukur, ada kencing manis darah tinggi, kolesterol sangat tinggi. Kadang-kadang kita pilih segelintir kecil pesakit yang mungkin manfaat untuk makan aspirin, makan ubat cair darah, walaupun tak pernah kena sakit jantung, walaupun tak pernah kena stroke. Tapi doktor yang buat keputusan, jangan pergi farmasi beli baby dose aspirin. Tak boleh.